Allah puji, Jibril datang bagi tahu pada Nabi, Allah puji sebagai umat kau yang sedang duduk berzikir sekarang kat masjid. Jadi Nabi pun datang tengok betul ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dan bacalah sendiri buku. Saya cuma buka sajalah, tuan-tuan baca. Sebab tu saya kata tadi, belilah buku yang ada manfaat, bukan beli buku berjilid-jilid. Yelah bagus jilid-jilid tebal, tapi baca pun tidak, setahun sekali pun tak buka. Maaf lah ya. Orang menuduh masalah zikir tak ada dalil, bid'ah. Zikir dengan berdiri. Habis ustaz, macam mana orang zikir dia berdiri? Oh, dia berdiri habis macam dia main, kita katakan rebana. Sudah ada fatwa Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Fatwa Hadisiyah, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dan begitu juga Al-Imam Suyuti. Banyak, dan situ pun kecil bukunya, mungkin tak sampai 1 junit, tapi cukup lengkap dengan dalil. Sebab kadang-kadang kita tengok buku besar-besar, buku kecil tak tengok. Padahal buku kecil ni kadang-kadang halus tapi tajam. Cukup dalil. Tu dia, Syekh Abdul Qadir Al-Erbili. Semua ulama Mesir ni, tuan-tuan di bumi ulama, ambillah kesempatan untuk mencari buku-buku yang baik-baik ya. Untuk dapatlah kita jadi marajik kita. Besok nak balik kat Malaysia, Singapura, balik Thailand, orang tanya nak beli buku, dah tak tahu dah kat mana nak beli. Kat kedai-kedai tak ada jual buku-buku macam ni. Sekarang lah kita cari. Tapi biarlah buku yang baik-baik. Bukan saya kata buku tak baik, tapi makna yang diperlukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, begitulah Nabi SAW pun dah kata, badal Islamu ghariba wa sayyidu ghariba fatuba lil ghuraba ya. Jadi memanglah akhir-akhir zaman ni, Islam yang benar ni memang jadi gharib lah. Semua pakai hadis ni juga. Ulama Salafi pun pakai hadis ni juga ya. Ulama Wahabi pun pakai hadis ni juga. Kita pun pakai hadis ni juga. Tapi kita lihatlah, mula Islam tu gharib. Jadi gharib tu mana asing. Wa sayaudu ghariba, dan dia akan kembali jadi asing. Jadi kalaulah kita lihat daripada hadis ni, mana asing tu mana orang dah tak suka dah. Orang duk kata, orang duk pandang rendah. Alah ulama sufi apa ada? Alah ulama tu zikir apa ada? Maaflah tuan-tuan ya. Bukan saya pula mempelecehkan sini, tapi nak cerita hakikat kebenaran yang berlaku. Tapi Nabi dah kata bahagialah untuk orang asing. Siapa yang termasuk orang asing yang sebenarnya pun kita pun tak tahu, Allahu alam. Tapi kita tengoklah amalan-amalan alim-alim ulama kita. Kita balik pada Islam saja. Itulah yang telah saya sebutkan tadi, wallahu alam. Jadi dalam makalah saya ni pun saya ada sebutkan juga, kenapakah orang duk benci sangat kepada ulama atau amalan tasawuf tarekat ni, kenapa? Sebabnya kejahilan lah. An-nas adda ya, iaitu manusia itu musuh. Musuh kepada apa? Lima jahilu, kepada apa yang dijahil. Dia tak tahu, dia musuh lah. Dia tak tahu kan yang makanan nasi biryani sedap, dah kena makan. Macamlah satu cerita, orang Jawi kita pergi Mekah zaman dulu, sampai di custom tempat Arab tu, dia tengok belacang busuk, buang. Lepas tu dalam rumah orang Arab ni ada orang khadam, tukang masak. Dia masak, tu Arab ni makan sedap. Dia kata kau masak campur apa? Dia kata campur belacan. Minta aku belacan, dia gigit mentah-mentah. Pasal dah tahu belacan sedap. Itu cerita dia tuan-tuan lah. Dia tak tahu depan dia tengok busuk lah. Itulah dia. Tapi begitulah. Tapi bukan nak katakan macam belacan tidak. Tapi nak cerita orang ni kalau dia tak tahu, dia musuh pada benda yang dia tak tahu. Kita kena tahulah. Kena kaji, kena lihat. Bil insaf. Bukan kerana saya, bukan kerana ustaz, bukan kerana Tok Wali, bukan kerana Tok Syekh Abdul Qadir Jalani, tapi dengan fikiran yang normal, yang rasional, boleh berfikir, dengan sifat peribadi yang tidak ta'assub, tidak emosi, baca, tengok macam mana. Macam tu. Jadi macam-macamlah tuduh-tuduhan. Pertama sekali, kenapa tuduhan terhadap tasawuf tarekat menyeleweng? Kerana dia mengatakan kita kembali pada Quran dan Sunnah. Apa nak pegang tasawuf tarekat ini semua bid'ah, menyeleweng, tak ada dasar kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini
kata-kata mereka lah. Ini slogan selalu kita dengar kat mana-mana pun. Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand, mana-mana lah seluruh dunia. Kat Mesir pun tuan-tuan pun ada juga. Saya tahu ada sini. Apa ni tasawuf tarekat semua bid'ah, mana ada Quran dan hadis? Tak ada. Kita kembalilah pada Quran dan hadis. Sebenarnya mereka tu pun tak kaji habis apa tasawuf tarekat. Dia baca buku. Ini tuan-tuan kena faham. Mengkaji sesuatu kena balik pada buku orang yang kita kaji. Kita nak kaji mazhab Hanafi, balik pada buku Hanafi. Kita nak kaji mazhab Syafi'i, balik pada buku ulama Syafi'i. Kalau kita nak kaji tasawuf dan tarekat, balik pada buku ulama tasawuf dan tarekat. Kalau kita pegang pada buku orang yang rad tasawuf, yang menolak tasawuf tarekat, kita tak jumpa yang positif, hanya negatif saja. Tak jumpa yang manis, melainkan yang pahit saja kita jumpa. Itulah akibatnya. Jadi nak tahu tasawuf tarekat, tasawuf